Bismillah. Teragak lontong. Yalah kopi ke saya lah tu. Parik nak lama, ni lontong pun mancret tu. Ada lah separik. Ni. Kamu ke tu? Bayar ke raya tu. Wahai kadang nama tu mah. La ilaha illallah saruk leh. Kau buku ipan sekolah cik lah. Kemala nak 2 minggu nak tinggal nak. Astagfirullahalazim. 2 minggu tinggal rumah bantu celapuk je don. Pan tadi saruk kau pan nak baben depan. Dah sakai ko saruk. Awak ini suruh lah. Tah anak ko yo dah. Payah awak kalau ndak awak turun tangan nah lah susah. Oi. Astagfirullahalazim. Semarang siang tercerik mah. Akak kurang. Tak bisa aku dah. Ndak mencari orang di bawah. Ang di mana tercerik? Tu ciri di bandar aku bandar nama kau. Ndak boleh cerik mana Ciri tu. dekat rumah orang yang nak beli kau bandar tapi ciri rumah membuang saruk sembarang saya nak cari orang di bawah. Ikut lagi saruk tu kayu-kayu kadang bahasa. Ndak kayu gadang dia jalan dan di bawah bersiram bempok saruk. Nak awak pokok tercerik. Pakai akak tu step mencari. Nak pokok tercerik ada bandar. Kau bandar. Besi kan tu rumah awak. WC jadi rumah saya lah kena banjir. WC je lah. Pakai akak step. Kau jadi buang saruk saya tak boleh ke bandar. Bawa kau bempok ke bandar. Saruk orang kayu golondongan tak ada. Daripada lapik kau. Kalau kayu golondongan tadi dah mati dan kena tempok tu mah. Saruk kau tak boleh. Dia kau tahu dia orang tercerik dan nak kena buang. Pakai mah. Mendak mencari ang cik matuang tu punan mencari orang di bawah mah. Tu salah salah kan? Akak kurang. Apa kau? Malu dan salah. Bempok orang saruk. Tak bisa dah. Tak bisa ni nak lemo dah. Pok kalau tak ke polisi laporan mah. Malu nak lapor polisi dia mau sampah mah. Kau bempok je sampah. Je sampah impok. Harga diri. Betul dah kau rumah RT wak. Rumah RT wak. Selesai RT. Bagus kuat tercerik. Kau bandar tempat buang air. Buang sampah. Nak sampah nak ikut tempat dah. Dia tempat ah. Aduh. Itu dah kau tempat RT wak. Tulis area tempat RT. Saya lah pailah tempat RT. Tempat RT. Jadi pailah. Maaf pailah laporlah. Kalamak dia awak saya. Pun salah. Sembarang saya. Betul. Sampah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul. Salam. RT. Waalaikumsalam. RT. Ya tu. RT. Kau lama mak. Yo. Di mana mak? Dah dah betul. Kau. Udah jangan mari. Ya kau apa RT? Kau beri laporan dulu Duduk dah tanya lah perak rumah sudah makan. Ya. Ada minum itu minum air tu. Yo sen. Kamu jangan makan mak. Rumah saya. Kau kami ke laporan laporan. Ikut RT awak korban RT. Tenang. Salah saya ni. Apa RT? Ambo tadi kan sedang buang air gadang di bandar. Ya. Tibunya menyimpuk saruk habis kapal lu ambo kau nyimpuk je saruk je sampah RT. Abang cari RT kau nak ambo kau melapor. Kepala amat di kepala jam. Deko nyumbuak tak apa. Iya, je saruk. Kan dia semua sampah ke sebandar. Nak ada masalah. Awak sedang dalam bandar. Dah ulu yo amat. Ini undang penjara nombor sekian undang-undang tu. Dah galih dah kini Tidak dibolehkan membuang sampah di bandar di mah. Diunggu kau karuan jadi dangan. Ngabi karuan ngabi becak nyobau gaji orang lain. Aku bagus tercirik di bandar ni dia nyot. Kan bandar dah tercirik. Mama dah tercirik kini beradu berapa tercirik kini dah. Ni mendiri besi. Di rumah dah ada wc. Rumah tapi dah kena banjir petang kau nak mandi air doh. Itu kau bandar kini madok lain. Buang air gadang kau bandar. Nyimpuk je sampah dia. Itu mengadu kau RT. Kalau ada ini mengingat menimbang. Ikut salah. Wang salah. Di mana salah bandar kau buang air gadang biasa. Bandar tapi tercirik dahulu. Kini habis dah dulu je kini bandar. Dulu bandar kini bandarnya. Namun yo. Kini orang nak WC di rumah. Jadi kan? Yo rumah kau WC tapi ada banjir petang air tak ada. Ada membuang sampah kau anda kini kalau dua banyak kayu nan jatuh nan lapor. Ada barang orang nak apa lo tak saruk dan buangnya mah. Cara berang. Lah. Kalau ada sebagai RT. Tu.
manimbang sama mare mauku semua panjang. Ya. Di nadi otaga. Jadi Amat salah orang salah. Masalah. Ya, jangan lo. Kini nak boleh nak kini nak boleh membuang sampah di sembarang tempat. nanti boleh dengan kau kata. Kau kata, Ada lu nyokas Ada apa ndak kau habis buang sampah Dia sana? tahu dia maksudnya tercerik dalam dalam, tercerik dalam dalam. Bersih tu. ya dosa. Ndak ID itu nak ID tapi kada banjir mati ID kau. Itu murang karya lama. Ha. Dia juga kena dah. Dia banjir petang kau. Dah ada air tu. Air tu. Ayo dah. Dia dah ayo. Akhirnya bahas solusi dia Baik, PT. PT. Pada melapornya polisi je. Dah dah boleh orang ke polisinya. Kau gini betul ah. Ha. Kusut salah saya karo jani. Ah tu ah, Ya. cara jangan keluar. Baca Kini betul lah menurut Dan. Ha. Nah, Ha. akhirnya dia nak nombor ramai. Kau nombor ramai tu turun ngadu ke dua. Kecil dia nak balik rumah partai akhirnya kau. Betul kecil. Apa yang kini? Di bahas solusi beko. Kok taruh ke panggilan beko pada panggil Dan. Jadi kan jadi tu apa kau nak bisa damai-damai itu sini nak bisa tu. Ayo dia nak bina ramu tu bang. Dia bisa julang dia. Ambil tolong mas. Sudah ni. Ajar pada ramai awak. dia nemu dah banyak nemu dah. Ni tak import. Tidak bisa, tidak bisa. Ambil tolong Dia masak. sudah ni. Saruk mimpok balon Dia selalu tapi baunya sampai gini ya. Ya, dah keluar. Dia pergi cari juga rumah Dia keluar. kami sampai ke tu. Raya tu yang hari-hari dia mampir tu. Kami lurah lah. Ambil. Dah Mesti betul ya. minum. Dia lah. Minum lapuk, Minum lah. Lah. Mesti betul. Assalamualaikum. Tu dalam. Selamat minum. Awak besok mau sampah ke bandar Pak? Tak ada orang melarang Pak. Ang tak pandai yang buang-buang. Dan you malu buang ikan tercirik ke bandar dia tu bisa ngata tercirik ke bandar Pak. Bisa masuk lagi Dan namun Pak. Bisa ni mau. Ngata tercirik ke bandar. Ya, tunggu dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kok kayu kadang di pandai mati imbo tu Pak. Ah. Kini awak itu Pak, awak le dah main namu Pak. Tapi nyo apa Pak berang kau Pak. Di malu orang kan nemu dari dan cak lu dimpuk sampah tu dah mai salah. Kalau mak dia awak situ mah. Pak Mai, ambo terangkan. Indak boleh buang sampah sembarang tempat tu. Kalau Pak Mai sengaja taruh manari membuang sampah ke bandar, Iya. itu mengakibatkan banjir. Tersumbik bandar tu alirannya. Itu kanlah hadolah terbit peraturan daerah Ya Pak. tahun 2002 leh. Iya Pak. Dan perwali peraturan wali kota nomor 109 Iya, Pak. tahun 2019 leh. Iya Pak. Ya. Tentang pengelolaan pembuang sampah. Iya Pak. Kapatang ambo dapat penghargaan. Iya Pak. Ko penghargaan ambo patang dikasih sama Pak Wali Oh iya baru ya. melalui kecamatan. Tentang kebersihan lingkungan ambo. Iya. Padang Ward lah nyuagi ambo penghargaan de Pak Wali, Padli Amran sama Maigun Nasir. Iya Pak. Itu makanya aku buang sampah sembarang. bisu ndak boleh membuang sampah. Ndak pada tampiknya akan dikenakan sanksi atau denda. Pi cari balik sampah tu, ambil balik bok mari. Apa-apa yang dibuang. Iba lu carinya lanjut Pak. Mana itu kan? Kalau ndak Pak Mai ambo laporkan. Pak, mana Pak? Laporan siapa? Laporan. Yuk kalau satu awak Laporan, Pak. Nggak mana Pak? Tolong ambil cepet. Kalau ndak ambo biar Nggak mana Pak? Mana Pak? Mana Pak? Laporan Pak, laporan Ah, Pak. biar Pak, mana laporan Pak? ya. Jadi Pak. Jadi Pak. Jadi Pak. Lah. Dah lah aja Pak. Pak. jadilah. Nusa. Itu Biar macam- apa ya Pak? Apa yang dah lapor? Dia Pak. Lah jadi pada ambil. Ambil. Pak. Mu nak ingin dah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Lurah, kalau sampai ambo imbauan sekali seminggu sama kita betor jo ketua LPS imbauan tentang Pak. program-program. Pak. Waalaikumsalam. Duduk. Waalaikumsalam. Jir cari sampah tu. Apa-apa nak diambil tadi. Kau nak kumpul Pak. Iko macamnya ha. Kalau iko seminggu bara panu bandar ko. Alu sebulan lai. Iko pamai buang Kau doain Pak. banyak alu Kalau ada pamai sampah letakkan di rumah sampai pagar. Beko orang LPS ada menyapui ke rumah tu. Itu di rumah masing-masing Pak. Masing-masing letak sini muka rumah pak tu di pagar tu. Beko nyapui di orang LPS mah, di betor. Ambo kau ambo sangkuit no Pak di rumah ambo Pak. Iko apa gini kau? Kau tapi ambo sedang buang air kadang. Nak iko mau bang kesik do. Tapi apa yang dibuang ke bandar ambil siapa ambo ambo. Iko nak adu nak mau makasih tadi do. Pila buang balik. Masyarakat muka adu-adu. Baru pusing barunya menurut.